Assalamualaikum. Hari ni I nak review the new purchase from me that I bought through this one shop. And so basically this baby I beli last 3 months ago. Okay, and you know what? This baby is the best purchase ever. So first thing first, we have the the overall view. And as you guys can see, time I beli ni dia kecil. And then lama-lama dia growing sampai macam ni, nampak? And then korang tengok, dia punya ni daripada kaki dia, dia punya lemak, tangan-tangan dia sampai ke pipi, rasa dia macam Wagyu A5, okay? And then kalau korang boleh tengok, belakang dia pun sangatlah comel, okay? Sangat gebu. Korang tengok baby ni, kepala dia dah keras dah. Dia tak payah nak macam nampak tak? Dia tak ada nak lembik-lembikkan kepala ke tak, dia okey je. Lepas tu dia suka senyum. Baby ni dia memang murah dengan senyuman. Even you guys cakap sikit pun dengan dia, korang macam peekaboo sikit je, dia okey. And then monthly bayaran dia adalah lebih kurang 2,000 lebih. Dia mahal sikit awak. Tapi tak jual lah sebab I dah beli dia. So yang ni sebab I nak reviewkan je, so that kalau korang nampak yang lebih kurang sama dekat luar, so that you guys tahu berapa costing dia. Dia punya kulit pun cantik. Dan yang ni dia makan cross sikit. Dia makan cross sikit sebab dia minum susu banyak jugalah. Dan seksi. Seksi lah dia ni, aduhai. And then dia makan cross sikit sebab susu saja beberapa kali restock dalam sebulan. So overall comel lah. Yang ni korang takkan dapat mana-mana. Dia ada satu je. Production akan keluarkan satu sahaja. Dan muka pun lain-lain kan. Lepas tu mulut dia sangat sedap. Bau mulut dia sangat sedap. So korang siapa yang nak beli, korang boleh beli dekat kad kuning. Tapi edition yang ini dah tamat. Diorang dah tak jual dah edition yang macam ni, okay? Yang ni dia orang kata edition kiwi. Buah kiwi yang macam AI tu. I punya limited edition. I saja je review kat korang. Tu je. Bye. Pecium. Pecium.